Baru buat forum, baru buat musyawarah pasal tabung haji, baru buat forum ni lah, buat roadshow. Dah kena kutip dah. Nak buat lagi forum banyak-banyak lagi. Kalau boleh buat forum sampai pagi sampai malam. Buat setiap negeri, 14 negeri ni cover semua. Cepat sikit kena kutip kan. Azir Rahim dah kena, Irwan Serga dah kena. Esok pun PM9 Datuk Seri Ismail Sabri akan didakwa. Irwan Serga dengan Azir Rahim ni akan direman esok. Lepas ni kita akan tengok seorang demi seorang, satu demi satu. Ingat kod aku sebut, seorang demi seorang, satu demi satu. Bangsat-bangsat yang mencelakakan, menjahanamkan tabung haji akan dihadapkan ke muka pengadilan. Inilah justice will be served. Kita doakan semoga keadilan ada untuk para pendeposit, kerana mereka yang menjarah tabung haji ini tidak layak untuk kita maafkan sama sekali. Apatah lagi disokong, apatah lagi dijulang, apatah lagi dicium tangan mereka. Hanya orang-orang yang bangsat saja sanggup cium tangan orang-orang yang menjahanamkan amanah yang diberikan oleh pendeposit. Maka esok akan jadi hari yang sangat panjang untuk UMNO Barisan Nasional. Okay? Buat lagi roadshow, buat lagi forum, buat lagi musyawarah, buat lagi.